Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh sebelum di-reset balik 1,600 tahun. Kurang lebih, banyaklah pendapat ahli sirah. Dari zaman Nabi Muhammad sampai kita 1,400 tahun kan. Tuan-tuan boleh tengok tak? Baru 1,400 tahun, berapa maju kita. Dan pada hari ini, tuan-tuan sekalian, ada orang yang dah tak perlukan Tuhan, sombong sangat, sama macam umat zaman Nabi Nuh AS. Orang yang berpegang kepada sains, jadi etis dan sebagainya. Jadi kita boleh faham tak? Macam mana umat zaman Nabi Nuh AS ketika itu. Zaman Nabi Nuh tu majunya macam mana, kita kena tunggu 200 tahun lagi lah. Kita baru 1,400 tahun, dah maju macam ni. Kan? Kalau nak rasa-rasa lah, macam mana majunya waktu tu, tunggu 200 tahun lagi. Data boleh bayang tak, kalau 200 tahun lagi tu macam mana? Dah agak-agak waktu tu, agak-agak orang boleh sombong tak? Kan? Dengan apa yang mereka ada, sampai seolah macam tak perlukan Tuhan pun. Kan? Dan agak-agak, kena reset balik tak agak-agak? Reset ataupun kiamat terus lah ya. Sebab dalam hadis yang disebut kan, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah di dunia tidak ada lagi orang menyebut Allah, Allah, Allah. Maka kiamat akan berlaku.